minat dan peluang kepada kita bersama-sama menyambung kembali pengajian kita. Jadi untuk pada pagi ini sambungan kita seperti biasa pada hari Khamis kita Jauhar Mauhub, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata muka 1, 2, 3 ada silap ya. Betul Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata di dalam Ihya, ini Ihya Ulumuddin. Maka tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan istighfar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata apa? Subhanaka inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana berbunyi terjemahannya terjemah siapa-siapa yang kata lafaz yang Nabi bersabda ni, maka kita nescaya diampun baginya. Bagi siapa yang berkata tu lah, ampun tu akan segala dosanya. Dan jikalau ada ia dosa seperti bilangan-bilangan semut sekalipun, kalau kita dosa yang banyak mana sekalipun, bila dia kata lafaz ni, subhanaka inni zalamtu nafsi wa amiltu su'a faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka sahabat Nabi SAW kata macam ni, maka akan diampunkan dosanya sebanyak bilangan semut. Walaupun dosa itu sebanyak bilangan semut, artinya dosa yang banyak lah diampunkan. Maka ulama mentafsirkan maksud dosa sini dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa kecil. Ada dosa besar tak terampun, mereka kena bertaubat, menyesal dengan perbuatan dosa tersebut, benci perbuatan tersebut, dan azam takkan ulang dah. Itu lumayan taubat pada dosa besar itu wajib. Daripada dosa kecil yang kita tak sedar, tak perasan, kita buat, dosa mata ke, dosa-dosa telinga, jadi itu terampunlah dengan sebab dia banyak istighfar. Ini lafaz istighfar, mungkin kita ada terjemahan pun, kita tahu. Kalau ceritakan baru dia terjemahan dah. Terjemahannya, subhanaka inni zalamtu nafsi, maha suci engkau wahai Allah, inni sesungguhnya aku ni zalamtu, menzalimi diriku, nafsi diriku sendiri, menzalimi dengan cara melakukan dosa. Jadi melakukan dosa itu termasuk menzalimi diri sendiri. Sebab apa? Sebab bila suatu buat dosa, maka dia sudah mencampurkan diri dia ke dalam kebinasaan. Dia sudah buat zalim pada diri dia sendiri. Dia sengaja mencampurkan diri dia ke dalam kebinasaan, itulah ke dalam
kemukaan Allah Ta'ala. Wa amiltu su'a, dan telah berbuat oleh aku akan kejahatan. Aku telah menzalimi diriku dan aku telah buat jahat, ya Allah. Fa'fili, maka ampunlah bagiku ni. Ampunlah. Fa'innahu, sesungguhnya Engkau Allah la yaghfiru dzunub, tidak mengampunkan dosa melainkan Engkau. Sesungguhnya tidak ada yang mengampun melainkan Engkau lah, Allah yang Maha Pengampun. Terjemahannya. Jadi kesimpulannya, kelebihan sini mengatakan tentang istighfar. Jadi kita kena sentiasa lah bagi ingat lidah kita, sentiasa istighfar, sentiasa mengaku kesalahan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian katanya lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, tentang kelebihan istighfar lagi, kasratul istighfari tajlibur rizqi. Terjemahannya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membanyakkan istighfar itu mendatangkan rezeki. Bukan sekadar, bukan sekadar diampunkan dosa, bahkan dapat juga mendatangkan, menambahkan rezeki. Bila mana selalu istighfar, mohon ampun, minta ampun, mohon mengaku kesalahan kita buat, maka dengan cara tu bukan sekadar Allah ampunkan dosa kita, bahkan Allah menambahkan rezeki. Ini ni yang kita istighfar ni, ini ni istighfar Adam, istighfar Nabi Adam. Nabi Adam istighfar macam ni lah, subhanaka inni zalamtu nafsi wa amiltu su'a faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar ni, istighfar Nabi Adam alaihissalam. Bukanlah Nabi Adam tu melakukan dosa, cuma dia terasa macam dia tu buat salah. Sebab orang yang baik ni, orang yang muqarrabin, walaupun mereka ni tak buat salah pun, buat betul je, kita pun rasa macam tak kena lagi, ada tak apa lagi. Tuan muqarrabin, dalam istilah yang mutasawuf ada menyebut hasanatul ini biadab, bukan dekat buah, pokok-pokok pun makan habis. Kenapa? Sebab itu pilihan Rasul pilih. Nak duduk kan tak mau, Rasul pilih, pilih tak mau, maka dia makan. Dia siapa yang kata Nabi Adam ni terpedaya, syaitan hasut dia suruh makan. Sebab syaitan tu yang tak tahu. Syaitan tu tak tahu ni. Mana Nabi Adam tahu ni? Dia orang kata syaitan, Nabi Adam terpedaya dengan syaitan. Syaitan memperdayakan dia. Bahkan syaitan tu yang terkenal dengan Nabi Adam. Kita kata Nabi Adam ni dah Allah marah lah. Dah. Sebab itu pilihan tak ada. Selalunya dibuat contoh oleh guru. Contohnya, kalau seseorang tu nak kahwinkan anak dia 2 orang, seorang kakak, seorang adik, kepada seorang lelaki. Katakan lelaki tu kata apa? Ni Zaid, kalau nak kahwin dengan anak saya boleh. Nak kahwin, kalau kahwin dengan kakak, adik jangan. Artinya dia tak bagi adik kan? Dia bagi, tapi dia kena pilih kakak. Adik jangan. Kalau kahwin dengan adik, kakak jangan. Jangan kakak. Kalau kahwin adik, kakak jangan. Allah kata kalau duduk di syurga ni, pokoknya jangan ambil. Kalau tak mau duduk, tak apa, ambil tak apa, makan buah tak apa. Story tu lah. Ini yang kita kena dalam kitab-kitab yang ulama tafsirkan apa maksud ayat tu. Kalau kita baca zahir ayat saja, maka takut limpah kepada kufur. Ayat mengatakan Nabi Adam melakukan dosa, Nabi Adam langgar pada Allah Ta'ala. Itu satu perkara orang jinayah dalam akidah, boleh menyebabkan kufur. Na'udzubillah. Jadi beda dia istighfar tu sebab apa? Sebab nak kata dia ni martabat dia tinggi, Rasul, bukan
bukan orang biasa, jadi dia rasa macam dia rasa macam dia silap, tapi tak silap pun, rasa perasaan dia saja. Semua Rasul pun macam tu sifat dia. Nabi kita sendiri pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari tak kurang daripada 70 kali istighfar, tak kurang, bahkan lebih dah istighfar. Sebab apa tu? Nabi kita buat dosa banyak ke? Dah, sebab dia rasa macam dia tak sempurnakan lagi kewajipan, dia rasa macam tu. Dia kena buat habis dah. Itu perasaan dia rasa macam dia masih kurang lagi lekeh. Kalau orang yang apa nama, yang kurang baik ni, dia rasa orang buat habis dah, semua dah sempurna dah, saya dah tunaikan semua janji saya. Aku dah buat dah. Itu orang yang tak, yang kurang sikit-sikit segi yang iman dia. Orang yang tinggi iman, dia rasa macam tak kuat lagi ni, tak kuat lagi, tak kena lagi, ada lagi ni. Tu orang yang martabat muqarrabin, hati mereka tu dekat dengan Allah. Baik. Jadi siapa yang beramal dengan istighfar ni, insya-Allah lah akan ampunkan dosa dia, sentiasa istighfar. Kata qil ni kita pendapat lain, dhaif. Katanya istighfar Khidir, istighfar Khidir alaihi masalam. Doa tu Nabi Adam dengan Nabi Khidir tu alaihi masalam. Kata tiga ulama lagi, ini istighfar Nabi Khidir. Tak apalah, Nabi mana pun tak perhatikan, kita tu kena buat.